Jadi bos sense something, dia nampak something tadi kat sini macam mata. Wallahualam, walau itu binatang ataupun apa kita tak tahu. Tapi Angah cuba membuktikan sekiranya ada rezeki kita guys. Ni malam kira jackpot untuk kita lah guys. Ya. Ya. Jangan ikutkan. Angah tak tahu korang dapat dengar tak dapat dengar. Pasal Angah tengah berbual dengan korang, rupanya Angah berbual seorang. Diorang matikan lady. Lady buah pun tak cakap yang tak ada network. Dengar tak? Dengar? Aduh kikik. Guys. Relax lah. Jangan kabut lah. Relax. Jangan lari. Relax. Relax. Gas terperanjat guys. Cuba guys InsyaAllah. Hati-hati Angah. Terima kasih Mama. Pantaukan sekali Mama. Gas kan kambut lah. Tadi gas nak lari Lady Boss pegang dia. Okey guys. Kita cuba Gas pusing, gas nak lari. Bukan nak lari turun dia macam kancong kira tak tahu mana nak pergi guys. Dia nak pergi ke depan ke, nak pergi ke Angah ke, ataupun nak pergi ke belakang. Pasal semua kat belakang. Next. Okay, Angah cuba kat sini guys sekiranya ada lagi, korang dengar. Kita akan senyap. InsyaAllah. Kalau diizinkan ada lagi, kita dengar lagi. Dengar guys. Yes. Kita hanya detect suara-suara yang kat sini. Kita nak dapatkan suara kekek tadi. Kita nak dapatkan suara kekek tu. Jadi kita dalam kegelapan dalam hutan ni. Kita kegelapan tanpa lampu.